Chicago, kita ada gaya MLA, kita ada gaya Dewan, okey, kita ada gaya APA. Dan APA ni pula dia ada pelbagai edisi. Edisi pertama, kedua, ketiga. Yang terkini ialah edisi ketujuh. Setiap edisi ni dia ada format yang berbeza-beza. Jadi format yang biasa kita guna ialah format yang terkini iaitu edisi ketujuh. Jadi hari ini kita akan belajarlah dari aspek menulis gaya rujukan menggunakan APA 7 ataupun APA ke-7. Jadi kalau kita tengok kat sini, bila mana kita nak menulis penulisan ilmiah, tak kisahlah sama ada penulisan itu ialah esei ke ataupun berkaitan dengan journal ke, tesis ke, apa-apa saja, okey. Bila kita berada di universiti, mahu ataupun tidak, awak kena rujukan. Dia tak sama seperti mana yang awak menulis dekat sekolah. Kalau kat sekolah esei, awak akan menggunakan pengetahuan sedia ada awak. Okey, maksudnya ialah pengetahuan sedia ada ni, contoh apa yang awak baca dalam paper, okey, newspaper last week ataupun apa yang awak tengok dalam dokumentari semalam ataupun apa saja yang awak dengar berita, okey. Dan awak guna saja pengetahuan yang awak dengar tu dan awak guna kreativiti awak menulis, okey. Tak kisahlah benda tu betul atau salah, okey, as long as menepati rubrik markah. Cikgu kata kena ada pepatah, kena ada data, kena ada statistik, angka. So awak mereka je. Jadi cikgu bagi betul. Itu di sekolah, tak ada masalah. Okey, tetapi di universiti, dia bermasalah kalau awak reka fakta ataupun kalau awak reka data. Jadi apart of that, apa yang awak kena buat ialah awak kena rujuk bahan dan terdapat 6 bahan yang saya minta awak cari dan bahan itu tak kisahlah sama ada bercetak atau dalam talian selagi mana dia berautoriti yang saya fikir awak pun dah tahu apa itu autoriti sebab awak dah belajar bersama dengan pegawai perpustakaan untuk unit 2. Dan bahan-bahan yang awak dah rujuk tersebut, awak mesti letakkan atau disenaraikan di dalam bahagian rujukan ataupun bibliografi. Contohnya, kalau kita lihat dalam bahagian rujukan atau bibliografi ini, biasanya dia ada di bahagian belakang sekali lah. Okey, bahagian belakang sekali. Contoh kalau bab demi bab, dia ada bahagian belakang bab ni. Okey, ni contoh dia lah. Okey, so dia ada senarai bahan yang dirujuk untuk membina buku-buku. Alright. Jadi bahan ini dipanggil rujukan atau bibliografi. Baik, apa beza antara rujukan dan bibliografi? Mari kita lihat satu per satu. Okey. Rujukan. Rujukan ni ialah sumber bahan yang dirujuk dan digunakan dalam penulisan ilmiah. Okey, maksudnya awak rujuk direct. Okey, bila mana awak baca buku, mana-mana contohnya buku ni ditulis oleh Nik Safiah Karim. Okey, Profesor Nik Safiah binti Karim. Jadi awak rujuk buku Nik Safiah Karim ni dan awak nak ambil lah something, awak nak kutip dan awak letak dalam esei. Kutipan kita tak belajar lagi kutipan kita belajar nanti lepas cuti ni. Okey. Jadi apabila awak nak kutip dan letak dalam esei, itu adalah sumber bahan yang dirujuk dan digunakan dalam penulisan ilmiah. Okey, awak rujuk direct, okey, awak letak dalam esei, dia akan jadi menurut Nik Safiah Karim tahun bila? 2020 menyatakan bab awak letak apa yang awak kutip tu. Okey, itu ialah rujukan. Kalau bibliografi pula ialah senarai bahan yang dirujuk dan tidak dirujuk tetapi ada kaitan dengan tajuk. Apa keadaan Cik Fawis yang tidak dirujuk ni? Kalau dirujuk saya faham dah, kita rujuk, kita guna. Kalau tidak dirujuk ni maksudnya ialah bila awak rujuk buku Nik Safiah Karim ni, Nik Safiah Karim ni pun dia rujuk buku orang lain untuk buat buku ni. Dia rujuk Abdullah Hassan punya buku, dia rujuk Hamka, dia rujuk Asmah Haji Omar. Jadi awak pun baca, awak pun tertarik dengan satu part yang awak nak ambil daripada buku ni. Tapi awak sedar, bila awak tengok, buku ni bukan Nik Safiah Karim yang buat. Bukan. Maksudnya, petikan yang awak nak ambil tu bukan Nik Safiah Karim yang buat. Itu adalah dari Asmah Haji Omar. Okey, maksudnya petikan ni Asmah Omar. Okey, Safiah Karim yang kutip. Jadi apa yang awak buat ialah awak akan ambil kutipan tu, letak juga dalam esei
dia akan berbunyi Asmah Omar dalam Nik Safiah Karim 2020 menyatakan apa. Maksudnya ialah awak ambil kutipan Asmah Omar melalui buku Nik Safiah Karim. Maksudnya, Asmah Omar tu awak tak rujuk pun. Tetapi sebab dia ada kaitan dengan tajuk, awak ambil juga. So, Asmah Omar dalam Nik Safiah Karim 2020. Maknanya, Asmah Omar ni rujukan kedua, sekunder. Rujukan primer ialah Nik Safiah Karim. Jadi, kalau ada kes macam tu, awak kena letak bibliografi. Sebab tu kadang-kadang ada buku dia tulis rujukan sahaja. Ada buku dia tulis rujukan dan bibliografi. Okey? Itu benda dia lah. Jadi kat sini, kita nampak ada beza antara rujukan dan bibliografi. Faham? Jelas. Faham ke? Jelas Faham. Okay, good. Alright. Terus kita pergi ke slide yang seterusnya. Baik, bila kita nak menulis rujukan atau bibliografi ni, kita kena selarikan dia. Selarikan ni maksudnya ialah apa yang ada di dalam esei tu, okay, dia mesti tally, selari dengan rujukan. Contoh, kalau awak tengok kat sini, saya besar sikit. Okey, kajian yang dijalankan oleh Dilah Tua 2018. 2018 ni ialah tahun. Okey, ada dalam petikan ni dan mesti ada dalam senarai rujukan. Biasanya dia akan bermula dengan nama pengarang. Dilah Tua tahun 2018 ni ialah tahun dalam kurungan dan mengajar bahasa Melayu ni ialah tajuk, kemudian dia adalah penerbit. Okey. Tengok yang kedua, Ying ETAL. Ying ni nama pengarang orang Cina. ETAL ni maksudnya ialah dan rakan-rakan. Maksudnya mungkin awak pernah jumpa buku yang mungkin ada 2 pengarang, 3 orang, 4 orang and so on, lebih. Jadi buku yang lebih ni biasanya kita tak tulis semua nama pengarang tu. Kau bayanglah kalau ada 10 orang nama pengarang kan, oh tulis semua dalam kutipan, mabuk. Jadi kat sini Ying ETAL. ETAL ni maksudnya ialah dan rakan-rakan. Ini ialah bahasa Latin. Okey. Tetapi di dalam bahagian rujukan awak kena tulis semua nama tu. Okey, nampak nak tulis nama ni nanti kita akan belajar kejap lagi Contoh kat sini Ying BT. BT ni mungkin nama dia ialah Ying Bong Tek. Contoh. Hun Ai Ling AL. Dan tengok pattern nama tu berbeza-beza Ini kita akan belajar kejap lagi. Tapi apa yang saya nak tekankan kat sini ialah apa saja awak kutip dalam dalam esei ni dia mesti tally dalam rujukan. Okey, sebab ada pelajar ada dalam esei tapi bahagian rujukan tak ada. Menurut Baizura menyatakan gini-gini. Tapi bila saya cari dalam bahagian rujukan tak ada nama Baizura tu. Maksudnya dia reka nama. So bahaya. So kena tally perkara itu. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Baik, cara menulis nama. Alright, pengarang. Baik, negara kita ni ialah negara Malaysia. Okey, negara Malaysia yang unik. Kenapa unik? Sebab kita ialah satu-satunya negara yang mempunyai kepelbagaian bangsa. Okey, dan kenapa unik juga? Sebab negara lain pun ada pelbagai bangsa. Tapi kesepaduan atau perpaduan tu dia tak boleh lawan Malaysia punya style. Okey, sebab Malaysia ni okey, walaupun adalah cubaan untuk memecah belah perpaduan dan sebagainya, tapi kita masih lagi orang kata bertoleransi dan terkawal. Dia tak ada macam negara luar sampai bergaduh, apa-apa semua kan, berlawan dan sebagainya. Tak. Jadi kat situ ini adalah satu orang kata blessing ataupun kemakmuran yang kita dapat. Jadi bila kita tengok negara kita ni ada pelbagai kaum, maka dia ada kepelbagaian pattern nama. Eventually kalau masyarakat Melayu itu sendiri pun dia ada nama yang pelbagai. Contoh, dia ada bin atau binti untuk menentukan jantina dan dia ada gelaran haji, hajah, gelaran keagamaan, Al-Fadil Ustaz, Sahibus Samahah Mufti, Ustazah. Okey, dia ada juga gelaran keturunan. Okey, Tengku, Nik, Raja, Wan.
Kalau Borneo, Dayang, Datu, Awang, itu contoh. Okey, itu baru Melayu, tak tengok yang lain lagi. Jadi kat sini kita ada pelbagai. Dengan orang Cina pun ada pattern nama dia. Okey, orang India pun ada pattern nama dia. Borneo pun ada pattern nama dia. Jadi cara nak tulis, okey, contoh yang pertama ialah, hopefully boleh nampak, segala gelaran itu perlu digugurkan. Okey, dia bukan kira respect atau tak respect. Tapi ini adalah orang kata sebagai format yang digandaki oleh APA7. Gelaran, contoh gelaran akademik, Profesor Madia Doktor, Profesor Emeritus, okey, ataupun TS, IR, gugur. Okey, gelaran kurniaan, Datuk, Datuk Seri, okey, Tan Sri kena gugur. Okey, ataupun gelaran keagamaan, Haji, Hajah, gugur. Semua gelaran ini perlu digugurkan kecuali gelaran keturunan. Kenapa? Sebab gelaran keturunan ni ialah memang nama penulis tu sejak azali lagi. Maksudnya dalam surat beranak memang ada nama dia, jadi kena kekalkan. Alright, yang lain kena gugur. Bin atau binti kena gugur juga. Okey. Dan gelaran ni tak kisahlah orang Melayu ke, orang India ke, orang Cina ke, kena gugurkan. Bin atau binti, kalau orang Melayu kena gugur. Sebab itulah, kalau lah Profesor Emeritus Dr. Nik Safiah binti Karim, kita akan letak nama Nik Safiah Karim. Nik tu kekal, binti tu gugur. Profesor Emeritus menggugur. Okey, itu yang pertama. Okey. Bila cerita pasal bin atau binti, kita tengok pula masyarakat Bumiputra, Sabah dan Sarawak. Okey, saya besarkan sikit Okey. Kalau tengok pattern nama Bumiputra, Sabah dan Sarawak ni, dia ada konsep anak. Anak ni maksudnya lebih kurang sama seperti bin atau binti. Jadi gugurkan anak dalam nama tersebut. Contoh Oliver Rachel, anak Tung Sing. Yang akan jadi Oliver Rachel, Tung Sing. Macam tu saja. Okey, terpakai juga untuk masyarakat India. Kita langkau China dulu, kita pergi India. Kalau masyarakat India, dia ada nama anak lelaki, anak perempuan. Okey, itu ialah tanda nama masyarakat India di Malaysia. Itu keistimewaan diberi. Okey. Jadi, anak lelaki, anak perempuan ni, konsepnya sama seperti orang Melayu, bin atau binti. Gugurkan. Sebab tu akan jadi Purvanus Warren Muniandi. Okey, anak lelaki, anak perempuan mesti gugur bila nak tulis nama tu. Tetapi ini tidak terpakai untuk masyarakat India di luar negara yang memang tak ada konsep anak lelaki, anak perempuan. Contohnya Aishwarya Rai. Rai itu ialah nama keluarga. Maka, a part of this, you kena utamakan nama keluarga. Rai A. Macam ni cara tulis. Maksudnya, Rai Aishwarya. Okey, nama keluarga di depan dan A di belakang. Ini untuk orang India luar negara. Okey, tak payah cakap orang India luar negara je. Orang Melayu luar negara pun, contohnya dekat Indonesia, Sumatera Padang tu ke, ataupun dekat Jawa, okey, dekat Indonesia, pun sama konsep dia. Okey, contoh Joko Widodo. Kita akan utamakan nama keluarga ni akan jadi Widodo C. Macam tu. Ataupun Bambang Pamungkas. Maka kita akan letak Pamungkas B. Ataupun Megawati Sukarno Putri. Maka dia akan jadi Sukarno Putri M. Okey, maksudnya apa saja nama orang luar negara, penulis luar negara, luar Malaysia, maka kita akan utamakan nama keluarga. Sebab itulah orang barat, nama keluarga dia ialah di belakang kan, Oliver Jones. Dia akan jadi Jones O. Jones O. Macam itulah. Ataupun Justin Bieber. Dia akan jadi apa? Ya betul. Bieber J. Okey, Bieber J. Keluarga dulu. Barulah nama dia. J saja, yang depan saja. Contoh, Selena Gomez. Dia akan jadi Gomez S. Yes, macam tu sama juga kalau masyarakat Sikh atau Punjabi. Contohnya Salman Khan. Utamakan nama keluarga, gelaran dia iaitu Khan S. Kalau masyarakat Arab, biasanya dia ada susul galuh dia. Al-Shantiri, Al-Farabi, Al-Baihaqi, Al-Bukhari, okay, Al-Zuri. Kita ambil Syed Al-Zuri, Syed Al-Tabrani. Okay, nama keluarga. Alright, berbalik kembali kepada orang Cina, pattern nama dia ada dua.
Kalaulah nama orang Cina yang original, dia tidak ada pattern nama orang Kristian kat dalam tu. Contoh, ni, Lau Ailin. Cuma bezanya nama keluarganya berada di depan. Lau tu ialah nama orang Cina. Okey, Ailin tu nama dia. So, dia akan jadi Lau A-L. Lau, A tu I, L tu Lin. Lau A-L. Okey, itu kita utamakan nama keluarga. Kalaulah nama dia ada nama orang Inggeris, maksudnya nama Kristian. Contohnya Agnes Hui Ching Ching. Maka kita tetap utamakan nama keluarga dulu. Hui, A tu Agnes, J tu Jing Jing. Okay, so Hui Jing Jing. Jadi contoh, kalau nama dia ialah Lee Chong Wei, dia akan jadi apa? Lee C W. Okay, betul. Lee C W. Okay, kalau nama dia ialah David Lai Fu Fat, dia kena utamakan nama keluarga. Lai D F F. Okay, David Lai Fu Fat, dia akan jadi Lai, D tu David, Fu Fat, F F. Okay, itu ialah pattern nama orang Cina. Dan sebenarnya, kalau awak beli buku ni, buku ni, dia ada banyak lagi pattern yang lain yang awak boleh tengok dalam muka surat 46. Okay, contohnya kalau apa orang pengarang yang apa convert, okey, masuk Islam. Contoh Cina, nama dia Cina tapi masuk Islam dia ada nama Melayu. Nak guna nama tu ke, nak guna nama ni. Dia adalah nota-nota yang ada dalam ni. Okey, so buku ni you boleh beli dekat pusat kemahiran bahasa. Dulu ada 2,000 unit, sekarang saya dengar ada ratus-ratus je tinggal. So buku ni boleh guna, okey, boleh guna sampai you semester 8 lah. So nak buat assignment, buka je buku ni, boleh tengok. Okay? Sebab dia lebih detail berbanding dengan apa dia punya ni. Panggil apa slide. Okay? Apart of that, dia tak wajib pun. Okay? You nak beli, you beli. You tak nak beli, it's up to you. Alright. Tapi jangan poster stat. Jangan putus stat. Alright, berbalik. Kalau tidak ada nama pengarang, what happen? Kalau tidak ada nama pengarang, apa yang you boleh buat ialah tengok dulu sama ada dia ada nama institusi atau tidak. Contoh tajuk buku dia ialah Pencemaran Alam. Dan ada institusi dia ialah Jabatan Alam Sekitar. Nama pengarang tak ada, so ambil nama institusi tu. Okay, contoh buku berkaitan dengan pedagogi. Okay, dan tak ada nama pengarang, you tak jumpa, tapi ada nama institusi. Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya ambil yang tu dan letak. Dan in case, kalau tak ada nama institusi juga, you letaklah tajuk. Tajuk buku itu. Ataupun journal. And so on, it's up to you. Jelas? Faham? Faham Okay, good. Faham, Doktor. Alright, good. Baik, terus kepada cara nak menyusun. Okey, kalau jumlah kalau jumlah pengarang seorang, macam inilah Goldman C. C tu mungkin Christopher ke, apa ke. Itu je cara dia. Kalau 2 orang atau lebih, okey, you letak semua nama tu, limit dia maksimumnya sampai 20 orang pengarang. Okey, dan biasanya you akan letak ni tandanya ialah tanda dan. Dan ni macam ni. Okey, dia bukannya tulis DAN, tak. Dia mesti macam tu. Dan. Okey, contoh kalau you ada buku sampai 30 orang pengarang. Okey, rare lah. 30 orang pengarang, maka cara tulisnya you terletak semua sampai 20. Contohlah sampai Burgess J ni. Mungkin Burgess Jennifer J. And then kalau perasan, nampak cursor saya ni? Kalau perasan cursor saya ni, di hujung tu ada 3 titik. Okey, nampak? Okey, 3 titik ni. Ini ialah elipsis, tanda elipsis. Okey, elipsis ni maksudnya ialah berlaku pengguguran nama yang seterusnya. Maksudnya nama 21 onwards digugurkan dan di akhir sekali ialah kita letak nama yang terakhir iaitu nama ke-30. Anthony Z. Macam itulah. Okey, dan kalau nama organisasi macam biasa letak saja nama organisasi, tidak ada masalah. Alright. Itu adalah cara nak tulis. Right, ini adalah atas ni ialah panduan, bawah ini ialah contoh. Contoh nama pengarang Nur Azilawati Abdullah, betul lah tak ada bin atau binti.
tahun dalam kurungan, iaitu tahun 2021. Judul, kalau perasan untuk buku, judul dia tu di italic, condong. Okey? Jadi memang kena condongkan dia. Dan kalau awak perasan, T sahaja huruf besar, yang lain semua huruf kecil. Trend dan isu pendidikan abad ke-21. T tu huruf besar, yang lain huruf kecil. Macam tu cara tulis. Kalau awak tulis semua huruf besar, salah. Okey, salah. Dan betul, ada mungkin dalam kalangan awak ni, dah terror, dah advance. Maksudnya, tak payah hafal pun benda ni Cik Fawis. Ada apps dia, ada website dia yang kita boleh key in, dia akan generate. Ya betul, kita ada Quillbot, kita ada Sidefast dan sebagainya. Tak pening-pening nak letak notah ke apa, tak. Cuma saya nak beritahu apa yang saya ajar ni ialah benda apa, apps dengan website tu tak boleh buat. Iaitu, dia hanya tolong susun saja untuk kamu, tapi dia takkan betulkan. Kalau you salah key in, salahlah dia. Contoh yang terkini ialah berkaitan dengan tajuk. Tajuk ni, saya dah kata, huruf depan saja huruf besar, yang lain semua huruf kecil. Kecuali kata nama khas. So, kena ikut. Sebab kadang-kadang pelajar je key in, dia main key in je, dia letak semua tajuk huruf besar. Salah lah. Ataupun dia ikut apa yang saya ajar untuk buat tajuk esei. Yang saya ajar untuk buat tajuk esei tu lain. Iaitu saya ajar bahawa huruf awal setiap perkataan huruf besar kecuali kata sendi, kata hubung sahaja, betul? Okay. Jadi part of that, yang tu untuk tajuk esei. Ini tajuk untuk bahan-bahan yang awak cari tu. So, huruf depan saja huruf besar, yang lain semua huruf kecil. Jelas Okey, penerbit macam ni pula. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, ini kalau kita tengok, ini adalah item untuk buku dalam bab. Okey, biasanya bila ada bab dalam buku, setiap bab tu adalah penulis yang berbeza. Dia ada tulis PNYT. PNYT ni maksudnya ialah penyunting. Okey. Nurul Syuhada semua ni ialah nama penulis bab tahun 2018 dan dia letak tajuk. Kalau perasan tajuk bab tu, dia tidak, apa orang kata, dia tidaklah dicondongkan. Yang dicondongkan ialah tajuk buku. Okey, kalau awak perasan tajuk buku ni, saya nak tunjuk, saya nak tarik perhatian awak. Tajuk buku ni ialah Drawn dalam Pendidikan, Dua Bertindih, Himpunan Kajian Empirikal. Kalau tengok kat sini, D tu huruf besar. Betul lah macam saya kata. Lepas titik bertindih, mesti huruf besar. Perkataan selepas tu, mesti huruf besar. Ingat. Okay, so itu benda dia. Alright, yang lain tu tak ada masalah sangat. Muka surat, penerbit, itu tak ada masalah sangat. Okay, yang ni saya nak tekankan ialah berkaitan dengan URL. Kalaulah buku tu dalam talian, biasa kita akan letak URL dia. Contoh bila kita ambil URL, kita letak ke dalam kita letak ke dalam awak punya paste lah mana-mana, dia akan keluar warna biru, betul. URL tu warna biru. HTTPS semua tu akan jadi warna biru dan akan ada garis. Bila ada garis, itu salah. Dalam APA 7, dia tak nak garis, hyperlink tu buang dan warna biru tu awak kena hitamkan dia. Okey, jadi awak kena hitamkan dia. Jadi kat sini, benda tu mestilah orang kata sebagai kena ambil tahu. Alright? Okey, yang lain ni tak ada apa sangat. Okey, lebih kurang je, cuma bezanya ialah item. Alright? Yang ni boleh baca sendirilah. Okay, alright. Ni tak ada apa. Saya skip. Ni boleh baca sendiri. Okay, yang ni saya nak tekankan. Ini adalah contoh rujukan. Okay, prinsip dia ialah dalam rujukan ini, dia mesti dimulakan dalam muka surat baru. Contohlah kalau awak tulis esei kan, tulis esei. Okay, contoh awak tulis esei kan. Bila awak tulis esei, contoh. Okay, penutup. Biasa penutup ni pendek. Okey, penutup ni pendek. Okey, pendek. Okey. Bila pendek dan bawah ni ada banyak ruang kosong. Jadi apa yang berlaku ialah biasanya awak ni sayang kertas, penutup ni and then bawah ni awak letak rujukan kat bawah ni. Salah. Tak boleh tak boleh macam tu. Okey, salah. Sepatutnya dia mesti dimulakan pada muka surat baru. Okey, pada muka surat baru. Dia tak boleh diletakkan pada muka surat yang sama. Okey, sebab apa? Sebab memang begitu prinsip dia.
Okey, untuk untuk rujukan jangan sayang kertas, okey? Kena letak muka surat baru. Itu yang pertama. Yang kedua, dia perlu disusun ikut alphabetical ataupun urutan abjad. Contohnya, saya dah bagi tahu bahawa permula untuk setiap rujukan ialah nama pengarang. Jadi kalau kita tengok contoh, logiklah Y tu, Yahya tu duduk kat bawah sekali. Kalau awak letak Yahya tu duduk atas sekali, dia dah salah. Sebab alphabeticalnya Y tu di hujung. Jadi kat situ mesti disusun secara alphabetical. Dan eventually, kalau samalah huruf dia, huruf M berkongsi tempat yang sama, kena tengok huruf kedua. Contoh, Muhammad, Mohini. Huruf kedua pun O, sama lagi. Tengok huruf ketiga, H. Yang bawah pun H. Tengok huruf keempat, Muhammad D, Mohini I. D dulu baru I. So, itu cara susun dia. Simbol dan nombor 3 tu kalau kamu tengok tu yang nombor 3 ni, okey, dan ni mesti letak tanda simbol dan 4 ni ialah santak. Tahu santak tu apa? Orang bahasa Melayu dengan sastra mesti tahu santak tu apa. Santak tu maksudnya ialah tab block. Santak ke kanan satu kali. Macam mana nak dapat santak ke kanan satu kali ni ialah bila mana awak tengok yang 6 ni, dia ratakan kiri dan kanan. Maksud ratakan kiri dan kanan ini ialah senang cerita justify. Bila awak justifikan dia, apa saja yang pergi ke baris kedua, ketiga dan seterusnya, dia kena santak ke kanan satu kali sebelum jumpa dengan bahan yang baru. Okey. Kemudian yang kelima ialah langkawan. Langkawan ni maksudnya ialah spacing. Spacingnya ialah 2.0. 2.0 lah spacing dia ialah 2.0. Okey. So itu maksud spacing. Alright. Jadi spacing ni bukan antara bahan dengan bahan A, bahan B, bahan C, bukan. Dia mesti semua ni 2.0. Alright, itu adalah bagaimana nak tulis. Okay, jelas? Ada soalan nak tanya? Tak ada Okay. Doktor. Ya. Rujukan tu kena page baru kan? Ya, betul. Okey. Alright. Kalau tidak ada soalan, saya nak tunjuk cara. Okey, seperti mana yang saya cerita ke awak tadi, kita ada banyaklah sebenarnya orang kata apa, aplikasi untuk buat ni. Okey, contohnya Sidefast, kita ada Quillbot dan sebagainya. Dan saya yakin dan percaya mungkin ada dalam kalangan kamu pun dah tahu dan pernah guna benda ni. Cuma saya harap apa yang saya cakap ni mungkin daripada yang tahu menjadi faham, daripada faham menjadi amalan. Maksudnya mungkin ada nilai tambah lah yang awak boleh aplikasikan. Tapi kalau yang tak tahu tu dia akan jadi tahulah. Okey. Itulah, so tambah lagi. Daripada tak tahu menjadi tahu, daripada tahu menjadi faham. Bila faham, awak boleh apply. Okay, so just Google Sidefast, okay, and then tekan sahaja kat sini. Okay, dia akan keluarlah paparan dia. Okay, paparan dia biasa macam ni. Okay, dia ada APA 7, APA 6, MLA, Chicago. Format Chicago ni biasa pelajar sejarah guna. Itu format yang apa? Ada nota kaki. Tapi itu tanggungjawab fakulti dia lah untuk ajar. Okay, sebab fakulti lain tak guna pun format ni. MLA untuk medik, APA 6, APA 6 dengan 7. Kita guna yang terkini APA 7. Tekan klik yang APA 7 lah. Okay. Jadi bila kita tengok APA 7 ni, okay, dia ada web page, dia ada buku, jurnal dan sebagainya. Okay, contohlah, awak tengok buku. Tekan manual, ini kita nak isi item dia. Kalau tak nak isi manual, boleh tekan autofill. Okay, manual ni isi maklumat kat sini. Nak isi apa? Nak isi daripada template portfolio lah. Okay, template portfolio ni saya harap awak dah siapkan separuh. Okay, tak kisahlah kumpulan Q ke, kumpulan AV ke, kumpulan AX. Okay, saya dimaklumkan oleh Puan Hidayah, pelajar grup Q pun dah start buat benda ni. Sama macam grup AX dengan AV. Cuma saya minta AV dengan AS buat sampai teks asal je. Kutipan langsung jangan buat lagi sebab tak belajar. Okey, rujukan pun jangan buat.
Tapi hari ni saya dah ajar rujukan, jadi yang ni akan mulalah progres untuk rujukan pula. Okey? Kutipan jangan buat sebab tak belajar lagi. Alright? Jadi bagi kumpulan yang tak gerak apa-apa tu, sila kesalilah. Okey? Sebab dah bertambah tugas awak untuk buat rujukan pula. Bagi yang buat, tahniah. Jadi apa yang perlu buat ialah awak rujuk sumber pertama ni. Contohnya maklumat bahan yang awak tulis ini, bayangkan bayangkan. Ini kosong. Tapi bayangkan sini ada nama bahan iaitu buku, tahun, judul buku, penerbit. Okey. Ambil data mentah ni daripada maklumat bahan ni, nampak skrin saya ni, cursor ni. Ambil sini, awak terus masukkan ke dalam site fast ni. Okey, tekan buku dan isi. Cara isi ni hopefully awak boleh nampak saya nak tulis ni. Contoh, kalau nama orang Melayu, jangan tulis dekat first name and middle name. Ini untuk orang putih dengan yang ada nama ahli keluarga. Kalau orang Melayu, nama dia macam ni. Contoh, Diana Jumadi. Bila tulis kat situ, kat bawah akan muncullah nama Diana Jumadi ni. Okey. Bila penulis tu 2 orang, contoh awak tengok dalam kotak tu tadi ada 2 orang, tambah. Dia akan keluar item yang kedua. Contohnya ialah nama tu orang Cina. Bila nama orang Cina, contohnya ini ialah nama keluarga. Okay, contoh Li, and then sini ialah Tong Wei. Macam tu. Okay, so Li CW. Dan format dia ialah bercetak, bukannya online. Dan tajuk ni buku, bukannya bab dalam buku and so on. Dan tahunnya ialah contoh tengok dalam item tadi. Maksudnya bila mana awak tengok dalam template ni, okay, contoh tahunnya dia tulis kat sini ialah 2021. Maka pergilah kepada site fast tadi, tulislah 2021. Dan tulislah tajuk buku dia. Contoh tajuk dia ialah Punca Pencemaran Okay. Kalau tengok, okay, sini, ni adalah tajuk. Saya dah kata tajuk P itu mesti huruf besar, dan yang lain semua huruf kecil kecuali kata nama khas. Okay. Dan kat sini kalau tengok, ada typing error. Okay. Sungai. Jadi tengok ke bawah, nampak tak? Dia tak betulkan pun untuk awak. Dia hanya tolong susun sahaja dan dia telah tolong italickan untuk awak tapi dia tak betulkan untuk awak. Sebab tu saya kata walaupun awak mahir guna benda ni, awak kena tahu konsep atau format sebenar. Okey, jangan tulis huruf besar, jangan ada typing error. So that you kena baikilah Sungai, Kim, publisher contohnya ialah Gramedia. Edisi tak ada, tak payah letak lah. Bila awak dah puas hati semua ni, awak save citation and then dia akan beralih ke reference ni. Okay, so that awak pun pergilah kepada template yang seterusnya dan awak tengok pula sumber kedua buku juga. Okay, buku. Jadi awak kembali kepada site fast and then kali ni awak nak cari. Okay, contoh nak cari ialah pencemaran sungai. Contoh. Okay, ini adalah orang kata sebagai keywords dan enjin carian dia akan bantu awak untuk cari dan dia akan recommend. Ini adalah tajuk-tajuk yang biasalah berkaitan dengan pencemaran sungai. Dan awak tengok, kalau ada dia sebiji sama dalam kotak awak tadi, awak tekan saja macam ni, klik dan dia dah tolong isi untuk awak siap-siap. Dalam keadaan dia isi siap-siap pun masih lagi salah. Sebab apa salah? Sebab Rohana Adnan ni, nama dia orang Melayu. So, dia tulis Adnan R. Salah lah. So, awak kena tukar balik, tulis dalam bracket macam ni. Rohana Adnan. Tengok yang lain, okay, semua betul kecuali tajuk ni salah. Sebab apa? Huruf kecil Dan ni sasah lah kena huruf kecil. Hijau ni huruf kecil. Rawatan air tercemar. Art ni pun huruf kecil. Ini huruf kecil. Penerbit USM ni salah rumah Rumah dia kat bawah tu, publisher. Sebuang. Maksudnya walaupun dia tolong bantu untuk isi untuk awak, masih lagi ada yang salah. Okay, sebab yalah, komputer ni sebijak mana dia pun, AI semua ni, dia tak boleh nak lawan otak kita.
Jadi tugas kita adalah memantau. Okey, so bila dah tengok semua macam ni, awak dah puas hati, awak save citation and then dia akan susun ikut abjad. Okey, dah settle yang tu, pergi pula template ni. Okey, awak tengok pula sumber ketiga, journal, sumber keempat, thesis. So that what happened. Okey, ni tugas kumpulan, you bagi-bagilah siap-siap. Okey, pergilah lagi ke uh, site fast, tekanlah journal. So journal, carilah keyword dia. Contohnya ialah pencemaran air. Okey, cari, tunggulah dia generate. Kalau rasa macam lama sangat, awak boleh saja letak manual. Macam ni lah, dah isilah apa yang dia nak. Okey, contoh, Cik Fawis, saya ada tesis. Macam mana nak isi? Kalau tesis, you tengok others ni, cari tesis. Yang ni. Ni tesis. Kalau conference ni, ialah kertas kerja. Okey? Saya tak nak newspaper, saya tak nak blogspot and so on, saya tak nak lah. So maksudnya, tadi dia kata journal tu susah nak loading. So it's okay. Okay, isi sendiri macam ni pun boleh, manual. Contohlah awak bagi isi tesis. Okay, tesis ni nama dia ialah apa? Nama dia ialah contoh Justin Bieber. So Justin, middle name tak payah letak apa-apa. Bieber. Tesis apa? Doctorate ke atau master? Ataupun orang kata sebagai sarjana. Tekan sarjana. Okay, pilih which part format dia. Kalaulah awak jumpa tesis tu di dalam bilik kebal. Bukan bilik kebal pun, bilik khas untuk simpan tesis dekat library tu. Konsep dia, dia tak boleh nak pinjam. You just refer kat situ je. Okay, catat isi penting. Jadi, tekanlah unpublished tesis. Kalau ia publish, diterbitkan, maksudnya tesis tu ialah orang kata sebagai apa panggil? Orang kata sebagai tesis yang diterbit sebagai buku. Ya, yang dijual lah, yang dijual. Okay, jadi kat situ, kalau kita tengok kat sini, kalau dia unpublished, maksudnya dia tak dijual, just tekan unpublished. Kalau lah awak dapat daripada website universiti, tekanlah website dia. Kalau you dapat kat web, you tekan web. Okay? Alright. And then, apa lagi? Tahun. Tahun dia ialah 2019. Contoh. Okay? Awak tengok based on daripada data yang awak cari tu. Sebab, inilah fungsi template apa? Template portfolio yang awak cari ni. Iaitu bahan-bahan maklumat yang awak cari ni. Inilah fungsi dia. Sebab bahan-bahan yang awak cari ni, awak akan import masuk ke dalam APA. Bukan APA. Ke dalam site fast ni. Okay. Sorry sebab saya hari ni kalau kira dah 4 kelas. Otak tepu dah. Okay. Ni kelas last. Alright. So kat sini awak pun letaklah tajuk dia. Contohnya, tajuk dia the impact of water pollution. Okay, titik dua tindih. Kembang. Okay, kalau tengok tajuk ni, T ni huruf besar betul semua. Yang salah ialah lepas titik bertindih ni, A ni mesti huruf besar. Okay. Dan Australia ni sebab dia kata nama khas, so huruf besar lah. University, Deakin University. Okay. So, nak tengok dia dah susun siap untuk awak semua. And then, save citation. So, dia akan berada di atas sekali. Dia dah susun ikut abjad. Faham? Jelas? Jelas? Sir, kalau jumpa Sudah betul. kalau jumpa proceeding. Kalau proceeding, awak just pergi ke others ni, tekan je conference. Okay, dan sini dia adalah tulis proceeding ke, paper saja ke, apa, tekanlah. Kalau macam buku, tekanlah buku. Macam tu je. Jelas? Alright. Okay, nanti awak main-main je lah dengan apa APA Save, bukan site fast ni. Kalau dia tak semestinya guna site fast, guna apa? Guna Quillblock boleh. Dia ada banyak.
Okay, dia ada banyak apps yang dia buat. Cuma you kena ikut, follow apa yang saya kata. Okay, berbalik kepada site fast tadi, bila dah settle, cukupkan 6 cukupkan 6 bahan yang saya minta awak cari tu. Awak tekan copy and paste, select all, copy. Okay, and then buka template ni. Okay, buka template, pergi bahagian bawah sekali. And then awak paste dekat rujukan ni. Alright, so dah siap lah untuk rujukan ni. Okay, so kalau awak nak bercuti dengan tenang, you better buatlah tugasan ini cepat-cepat. Okay, kalau you rasa macam nak bercuti dengan tenang lah. Kalau tak, it's up to you lah. Okay, alright, jelas. Okay, so that contohlah saya buat. Sekejap stop presenting. Okay, saya share dalam document. Okay, so saya paste dekat sini. Bila saya paste, okay, keep source formatting. Make sure ikut format asal macam ni lah supaya dia akan ikut okay, apa yang dia telah buat ni. Masih tak siap lagi, mesti awak tukar kepada Time New Roman size size 12. Okay, and then awak kena justifikan dia. Reference ni awak kena tukar kepada bahasa Melayu. Unpublished thesis ni pun awak kena tukar kepada bahasa Melayu, iaitu tesis sarjana tidak diterbitkan. Yang lain tidak ada masalah sangat. Okay, cuma kalau ada garis untuk URL, you kena buang garis tersebut. Jadi dia akan siap lah. Right, macam tu je. Okay, jelas? Jelas? Jelas, Doktor. Jelas. Faham Group Q ada? Ada, Doktor. Ada Okay, good. Alright, so itu adalah benda dia. Alright, jadi kat sini saya harap apa yang saya ajar kepada awak ni dah jelas dan hopefully all of you can do it by yourself lah. Untuk assignment yang lain pun awak boleh imply, okay, dalam apa benda-benda yang awak belajar ni Jadi saya fikir kalau tak ada apa-apa, saya nak share link kehadiran untuk hari ini. Jadi sebelum left, boleh isilah link tersebut. Right, saya share dalam ruangan komen. Okay, apa beza judul artikel dengan nama jurnal? Baik, nama jurnal ni ialah, awak tahu kan, jurnal ni ialah himpunan artikel. Maksudnya nama jurnal, Jurnal Biology. Itu nama jurnal. Dalam jurnal dia ada himpunan artikel-artikel yang berbeza yang ditulis oleh orang-orang yang berbeza. Okey, jadi nama jurnal biologi, artikel tu sah-sahlah berkaitan dengan biologi. Tapi dia akan ada kajian yang berbeza. Contoh, kajian pencemaran sungai, KEM-KEM. Kajian environment berkaitan dengan rusa. Kajian tentang ni. Kajian-kajian itu adalah nama dia judul artikel. Judul artikel tu lain dengan nama jurnal. Sama juga dengan buku ni. Contoh, buku ni nama dia Sarana. Tapi dalam ni ditulis oleh bab yang berbeza-beza oleh penulis yang berbeza. Bab 1, Puan Hidayah yang tulis. So, dia tulis tentang aspek penulisan ilmiah. Bab 2, saya yang tulis. Saya tulis tentang pengucapan awam. Jadi, judul tu adalah ditulis oleh orang lain. Tapi nama masih lagi Sarana. Samalah. Nama jurnal, okay, biologi. Tapi dalam tu himpunan artikel yang berbeza-beza. Faham, Nisha? Itu beza dia. Okey, baik. Nanti kalau ada dalam email, saya upload. Alright? Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa, saya share link kehadiran. Jadi, bolehlah isi dan saya akan tinggalkan kelas macam ni. Once you dah already isi, you left sajalah. Okay, sebab kalau saya tutup terus, takut yalah tak sempat isi kan. So I think that's all for today and selamat bercuti, jaga diri. Bercuti ni awal-awal je rasa excited tapi lama-lama, tapi seminggu tak apa, okey lagi. Kalau 3 bulan tu you memang akan rasa you nak balik UPSI. Jadi apart of that,
Pilihlah masa untuk buat assignment saya ni dan jangan tangguh sebab style saya bila dah belajar yang ni awak buat, kita akan belajar benda baru dan kita akan buat lagi assignment tu. Maksudnya selagi tak belajar kita tak buat. So that you buatlah apa yang perlu. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Have a good day. Bye. Assalamualaikum. Bolehlah left. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Thank you, Doktor. Fawi. Terima kasih, Thank you, Doktor. Doktor. Sama. Okay, bye. Thank Selamat you, berjumpa Doktor. lagi. Okay, sama. Davis. Okay, saya pergi Terima dulu. kasih, Cik Bye. Fawis. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Untuk secara lanjut, Thank you, Doktor. Doktor. Bangun.